إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai seorang Islam. Seperti biasa saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua ini di kalangan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat insyaallah. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Surah Allah Suratul Baqarah ayat 186. Apabila ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, yakni tentang Allah SWT, katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa apabila hamba berdoa. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan berimanlah kepadaku supaya mereka menjadi baik dan betul. Al-Baqarah ayat 186. Rangkaian daripada beberapa ayat tentang Ramadan, tentang berpuasa yang disebutkan dalam tazkirah tadi, bermula ayat 183 hingga 187. Ayat ini berada di tengah-tengah. Ayat yang menceritakan tentang kewajipan berpuasa, kemudian tentang Ramadan dan Al-Quran, kemudian diselipkan ayat ini seolah-olah macam lain topik, bertanya tentang Tuhan. Beritahulah kepada mereka wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dan mengabulkan segala permintaan. Mesti ada sesuatu yang istimewa tentang ayat yang nampak macam lari daripada topik asal, tetapi sebenarnya mempunyai kaitan. Saya ingin tanya kepada tuan-tuan berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada dua senario. Yang pertama, situasi pertama, kita kerja sebulan, dapat gaji 1,750. Kemudian kita buat apa yang diperintahkan kepada kita oleh majikan kita dengan gaji 1,700 tersebut. Yang kilang, kerja kilang, yang kerja hospital, yang kerja peruncitan, yang kerja pertanian dan sebagainya. Hujung bulan dapat 1,700. Buat apa yang kita buat sekarang. Situasi pertama. Situasi kedua, kita kerja macam yang kita buat tadi, tapi gaji sebulan 10,000.
Yang mana satu menjadi pilihan kita? Sudah tentu situasi yang kedua. Okay. Satu lagi senario. Kita ada duit RM50. Kita pergi supermarket. Apa yang kita boleh beli dengan RM50 sekarang? Situasi yang pertama. Remaja-remaja beliau-beliau yang baru kahwin, habis duit RM50, pampers ataupun susu, habis RM50. Dua benda ya. Situasi kedua, diberi RM50, tapi boleh dapat penuh satu troli. Bawa balik rumah satu troli dengan RM50. Yang mana satu kita akan pilih? Sudah tentu kita akan pilih situasi yang kedua. Itu adalah suatu contoh kehidupan kita di dunia, di mana kita nak buat sikit tapi dapat banyak. Kita nak keluar duit sikit tapi dapat ganjaran banyak. Itulah perumpamaan ganjaran Allah SWT sediakan kepada kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramai manusia tidak tahu ataupun lupa tentang perkara ini, mengakibatkan tiada kesungguhan untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan kerana tidak dapat tahu ganjaran-ganjaran yang Allah SWT sediakan pada bulan Ramadan. Maka hati ingin berpesan kepada diri dan juga tuan-tuan sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan ini, masuk dengan ilmu dan persiapan. Cara teknikal macam mana? Carilah buku-buku kitab-kitab tentang Ramadan, baca. Beberapa hari ini carilah guru-guru yang kita boleh bertanya tentang hukum hakam puasa. Mungkin di sana ada hukum hakam fatwa kontemporari berkaitan dengan puasa, tentang inhaler untuk orang yang asma, tentang insulin, tentang ubat mata, ubat telinga, penggunaan macam-macam perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Penting untuk kita berguru, mencari guru. Yang ketiga, kalau tak sempat, gunakan handphone kita, cari YouTube dan sebagainya tentang berpuasa, hukum-hukum berpuasa, ganjaran-ganjaran puasa. Tambah ke ilmu supaya kita masuk dalam bulan Ramadan ini dengan penuh persediaan. Tak ada berapa hari lagi. Sebab apa? Tuan-tuan, kerana kita kembali kepada ayat yang kita baca awal tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah Ta'ala mengatakan, mengisytiharkan bahawa Allah Ta'ala dekat dengan kita. Secara kognitifnya kita tahu Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Tapi bagaimana cara kita nak betul-betul rasa, kita nak macam mana betul-betul sedar bahawa Allah SWT itu dekat dengan kita. Itulah Allah Ta'ala datangkan puasa bulan Ramadan ini untuk menyuburkan rasa, untuk menyuburkan sedar itu. Allah datangkan puasa. Tengok bagaimana Allah Ta'ala susun ayat 183 dengan kewajipan berpuasa, 184 dengan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran padamu, 186 diselit dengan ayat ini fa inni qarib, kemudian ditutup dengan ayat 187 tentang hukum-hukum berpuasa. Nampak macam melencong, tetapi ia mempunyai kesan yang besar kepada diri kita. Apabila kita melaksanakan puasa, membuat kita takwa, kita akan rasa dan sedar bahawa Allah Ta'ala ini dekat dengan kita. Dan inilah yang akan memandu hidup kita, yang akan drive hidup kita untuk rasa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala, rasa sedar kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka masa depan akan lahirlah generasi yang hebat seperti mana yang dilahirkan oleh Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Khalid Al-Walid.
Zaid, Muaz, Mus'ab dan sahabat-sahabat yang akhirnya menggegarkan 3 suku dunia, menguasai 3 suku dunia, menjatuhkan empayar Rom dan Parsi. Orang Islam yang tulen yang menguasai politik, orang Islam yang tulen yang menguasai ekonomi negeri dan negara, orang Islam yang tulen yang menguasai sosial negara dan negeri dan apa-apa aspek kehidupan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bi hadi sayyidil mursalin. Qul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.